Hari ni Jangan lupa Rehan. saya bawa anda kita layan order Momo. Selong hari ni order kita Ayah tak selalu naik ada. Selong 3 trip. Sekarang ni tengah tunggu kontena import. Bila mereka masih ada. Sekarang ni tengah tunggu TC ni pergi kat slot saya. Dulu ada dua tangan tak pernah lepaskan aku. Walau aku jatuh berkali mereka Ini kontena saya ni kat belakang, kat barisan 3. tapi sebab aku anak. Walau penuh dosa, ayah diam simpan luka dalam. Okey, sebenarnya kalau nak tunggu kontena import dekat port ni, awak tak boleh ramal tau cepat ke lambat. Kena nasib baik cepat tak senggol, kena nasib tak baik melingkup. Okey, macam ni saya nak bawa anda hari ni santai-santai jalan roda. Okey, daripada A sampai ke Z. Okey. Ni tadi kita dah tunggu pukul berapa ni? Dah pukul 11.14. 11.14. Dari pukul 11.14 sekarang dah pukul berapa? 11.51 dah. Okey, 11.51. Ni kita tengah tunggu ni kontena kita sampai dapat box. Okey, dan sampai kilang kita hantar. Okey, apa-apa hal nasib. Okey, kalau anda ada pick up kat port, nak kata cepat ke lambat bergantung pada nasib anda. Kalau nasib anda baik, tas senggo. Kalau nasib tak baik, tas tak gogo. Itu dia. Okey, tunggu jap kontena ni sampai dapat. Sebab ni kalau bila dah bertemu dayang, awak tak boleh buat apa kan kat port mana-mana. Kalau dayang dah ada, tak boleh buat apa. Okay. Kalau macam dekat Johor Port, saya ada buat video lama. Kalau anda boleh scroll video saya. Kalau dekat Johor Port ke kat PTP berbeza dia punya undang-undang. Okay. Kalau dekat Johor Port, okay, kalau dah lama sangat anda tunggu, memang tak boleh buat apa. Anda call dia punya control dia pun memang tak dilayan. Memang tak dilayan. Kalau anda dah dapat slot, anda tu itulah. Melainkan kalau kontena tu problem, baru dilayan. Okey, kalau macam PTP, okey, kalau macam PTP anda dah dapat slot. Okey, anda dah dapat slot, lepas tu anda call dia punya control dia. Baik anda export ke import, kebarangkalian untuk diangkat tu agak tinggi. Okey, dan kebarangkalian tu untuk pertukaran anda punya location, anda punya penghantaran kontena ke pick up akan di follow up kan. Tapi berbanding dengan Johor Port, memang tidaklah. Okey, memang tidak. Setiap port anda kena tahulah dia punya sistem dia. Jadi banyakkan bersabar. Ini TC dah sampai. Sekarang kita tengah tunggu dia turunkan. Ni kontena kita dah dapat. Okey, kita nak pergi get out keluar. Inilah kaunter. Okey, kaunter get out keluar import. Tengah tunggu ten. Okey, kita dah sampai kat Momo Water. Dia nak kata kilang pun kilang, nak kata gudang lebih pada gudang. Okey, tempat simpanan barang-barang elektronik, makanan, barang-barang pemborong. Okay, jom.
Saya tunjuk. Okey, ni sampai-sampai kita kena buat something sebab ni gudang. Okey, jom saya belanja. Okey, ni. Ni kontainernya kita dah masuk dalam. Sebab kat sini ni tempat gudang lah, lebih pada gudang. Lebih pada gudang. Okey, ini kontainer 3 layer. Okey, 3 layer. Ada 3 layer kita kena keluarkan. Yang kontainer kosong dah keluarkan, kontainer import tinggal nak masuk lah. Ini kita dah keluarkan lah. Saya tadi tak sempat lah nak rekod. Sebab nak kena lincah sini nak kena lincah sebab banyak lori. Banyak lori. Ni kita dah siap. Nanti kita nak hantar import lagi, pak. Lepas tu dah. Itulah ini tempat yang kita dah hantar. Ingatkan tadi saya dah rekod tapi tak sempat lah saya nak rekod untuk awak semua. Sebab kilang ni dia nak kena cepat. Sebab banyak lori 3 tan, 5 tan, 10 tan masuk. Ni lebih pada gudang lah, lebih pada gudang. Jadi sekarang ni kita nak frigate untuk order seterusnya. Okay, untuk tip lah untuk tip. Okay, untuk tip yang baru nak berkecimpung dalam dunia kontainer ni. Kalau anda dapat situasi macam tempat-tempat yang crowded, tempat-tempat yang sesak. Okay, pertama banyakkan sabar. Lagi satu anda kena tengok taktikal anda macam mana anda nak handle. Okay, contohnya macam ni, sampai ada 3 kontainer kat dalam bay. Okay, gudang ni muat 3 kontainer je. 3 kontainer parking, 3 kontainer mesti kena keluar. Jadi nak tak nak awak kena santing. Okay, melainkan kalau ada main regu. Okay, main regu. Kalau tak ada, memang pisang awak. Nak tak nak awak kena hadap. Jadi banyakkan bersabar lah. Okay, banyakkan bersabar. Lepas tu order untuk besok sedikit ni lah kan. Sedikit input lah. Okay, kalau hari ni order anda menganyam sangat, melingkup, nanti besok dia kat kontrol esok order cantik sikit semalam abang dah melingkup. Sebab awak kena buat 3 keluar, 3 masuk kat tempat susah. Jadi besok claim lah order yang senang. Hari ni melingkup tak apa, layankan je, tak ada je lah. Sebab ni ingat, kalau anda berkumpul dalam bidang kontainer ni, okay, anda akan hadap macam-macam. Lebih lagi dunia kontainer ni. Okay, tak kisahlah, setiap bidang kenderaan berat ni berbeza-beza. Dia punya cabaran liku-liku, manis-manisnya. Tapi yang cabaran liku-liku, yang pahit-pahit tu, itu yang kita nak kena pandai hadapi, tempuhi. Apa-apa hal banyakkan sabar. Lepas tu anda atur macam mana anda nak atur. Macam ni saya keluarkan siap-siap. Okey, yang empty keluarkan siap-siap. Nanti import nak masuk, terus masuk. Dalam masa yang sama, komunikasi anda, okey, cara anda bercakap dengan orang kilang, macam mana apa semua. Okey, kalau anda ada penambaran apa semua, tolak tepi. Sebab ni kerja. Okey, jadi cara anda untuk bercakap macam mana, macam mana anda nak handle, macam mana. Contohnya, okey bang, sekarang ni kontainer ni nak parking kan. Okey, jadi kawan bawa keluar dulu. Okey, bincang dengan dia macam mana apa semua kan. Lepas tu minta dia arrange budak-budak dia atur. Okey, jangan parking sini sebab nanti nak masuk. Jadi ini video santai-santai, taklah santai-santai sangat. Video sebagai panduan untuk anda lah yang mana nak ceburi bidang jejera berat kontainer ni. Okay, ini yang anda akan hadap. Okay, jangan pandang pada manis tanpa anda lupa yang pahit ni. Pahit ni yang kadang-kadang orang tak kuat nak tempuhi. Okay, tapi pahit ni yang buat kita bertambah matang. Apa-apa hal, semoga video ni bermanfaat untuk anda semua.
Ni saya nak siapkan order seterusnya. Dari saya awalan dia terperang. Abang pergi berjual tu sayang. Lepak. Ni tengah nak siapkan apa DO ni. Itu order sekarang. Okey, assalamualaikum.